Assalamualaikum semua. Seperti biasa, channel Bola Gold kita nak bahas tentang benda yang aku tak expect benda ni terjadi, iaitu penyokong Selangor kan. Aku sebenarnya nak cakap penyokong Selangor memang betul-betul aku respect, dan aku boleh katakan penyokong Selangor is the best team atau the best penyokong in Malaysia. Tapi bila benda ni dah jadi, bagi aku ni agak memalukan lah. Sebab bagi aku dia macam dia sekaligus semua kena. Kau tak kisah kau just sokong Selangor sekejap ke apa ke, kau kena sekali. Ini namanya pengajaran weh. Kau bayangkan ya, kau halang laluan, kau bakar suar, kau mengganggu jalan. Kau bayangkan drawbridge Terengganu tu, dia just boleh katakan kecil je sebenarnya, tapi yang membuatkannya adalah kau telah menyesakkan jalan. Tak salah kalau kau nak support team, tapi jangan sampai mengganggu jalan. Kalau kau nak macam nak support kan, nak buat macam nak tawan sangat kan, kau bagi laluan pada orang. Tapi ini kau buat, tak kisah kau main langgar je. Memang betul-betul bagi aku agak keterlaluan lah. Nak menyokong bola sepak boleh, tapi jangan sampai menggali kubur sendiri. Ni sampai ke ada yang tangkap, ambil dadah semua. Ya Allah, hai. Sampai mengugut-ugut orang. Kenapa? Kau dah bagus sangat ke? Dah bagus sangat ke kau tu? Boleh katakan nak lawan semua orang. Dan aku harap ni pengajaran lah. Jangan terlampau bagus sangat sampai mendabik dada sampai ke tinggi, sampai lupa kau tu penyokong bola sepak. Sokong bola sepak ni boleh, jangan fanatik sangat. Itu belum sampai tahap kau bunuh orang lagi. Tu kalau bunuh orang tu dah boleh katakan kelab kau di-ban semua kelab penyokong. Semua kena tangkap. Ingat, sokong bola sepak je, jangan sampai tergila sangat. Jangan cakap lah penyokong Selangor ni berani. Apa yang berani? Kau komen je cakap berani, esok kau dalam juga. Tolonglah jadi penyokong yang bijak. Nak minat bola sepak boleh, jadi penyokong yang bijak. Hormati tempat orang. Kau masuk tempat orang, kau bagi salam, hormat. Belajar diri tu hormat. Jangan jadi tak hormat. Masuk rumah orang tak ada bagi salam, kau langgar je undang-undang. Tu namanya bijak. Minat bola sepak tapi menyokong, zero knowledge. Respect lah ya. Belajar respect.